Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pertemuan antara Malaysia dan Vietnam malam ini pastinya menjanjikan satu aksi yang hangat dan dinanti-nantikan seluruh peminat bola sepak tanah air. Assalamualaikum dan salam bola sepak Malaysia. Selamat datang ke Bola Kita TV. Saluran yang membawakan berita dan info terkini dunia bola sepak tempatan, terus kepada anda. Skuad kendarian Peter Klamovski bakal melayan kunjungan pasukan bimbingan Kim Sang-sik dalam misi untuk menamatkan penantian selama 11 tahun. Harimau Malaya dalam momentum cemerlang apabila menundukkan pasukan ke-175 dunia, Nepal dengan keputusan 2-0 sementara Vietnam membelasah Laos dengan keputusan 5-0. Malaysia yang dijangka disokong oleh hampir 65,000 orang penyokong setia tanah air turut mendapat sentuhan 5 muka warisan baharu dari Eropah. Vietnam kini menduduki tangga ke-109 dunia dan menjadi pasukan kedua terbaik di Asia Tenggara. Manakala Malaysia di tangga ke-132 dunia keempat di Asia Tenggara. Kali terakhir kedua-dua pasukan bertemu adalah pada aksi ASEAN Championship 2022 apabila Malaysia tewas 3-0 di tangan The Golden Star dengan Harimau Malaya ketika itu dikendalikan oleh Kim Pan-gon. Jelas pengendali Harimau Malaya, mentaliti berpasukan amat penting bagi memastikan pasukan itu sentiasa dapat memberikan prestasi di tahap maksimum sekaligus membantu mereka mencapai keputusan dimahukan. Kami tidak mahu bergantung kepada satu pemain. Kami mahu bergantung kepada semua 11 pemain di atas padang untuk menyelesaikan kerja kita, bermain untuk tempoh 96 atau 97 minit. Itulah mentaliti yang sedang kita bentuk setiap hari dan apa yang kita lakukan sepanjang kem pusat bermula 19 Mei lalu menunjukkan petanda yang positif. Kita tidak mahu berhenti daripada terus berkembang dan kita mahu menunjukkan permainan bola sepak yang terbaik yang boleh kami berikan kepada penyokong. Ada banyak lagi langkah yang perlu kita ambil tetapi dalam situasi ketika ini, semuanya dalam keadaan yang baik. Dengan pemain terus menunjukkan apa yang sedang kita bangunkan ketika ini, perkara yang istimewa akan berlaku, kata Klamovski. Ayo Harimau Malaya, lawan tetap lawan, ini gelanggang kita, ini tanah kita, jangan gentar, jangan mengalah, Malaysia, mari kita ukir sejarah malam ini. Pertemuan antara Malaysia dan Vietnam dijadualkan berlangsung di Stadium Nasional, Bukit Jalil jam 9 malam ini. Perlawanan juga boleh disaksikan secara langsung di saluran Astro Arena dan RTM Malaysia. Jangan menyala.